Hampa right couple macam ni. Hampa dengar lagu Jiwang. Orang belakang boleh dengar benda yang sama dengan menggunakan satu phone saja. Okey, Assalamualaikum semua. Konnichiwa. Kita tolong kamera main rapat sikit. Pasal hari ni, benda paling penting saya nak cerita kalau hampa beli F50 dan juga F50 Plus itu apa? Fundamental barang ni. Sebab kalau hampa tak faham fundamental nak guna barang ni, hampa takkan rasa syok, hampa takkan rasa fun, hampa takkan rasa best toys yang hampa beli ni. Sebab macam-macam hampa dapat benefit bila hampa beli ni, iaitu yang pertama hampa boleh connect phone. Dan hampa boleh dengar lagu dan angkat call. Itu yang pertama. Yang kedua, hampa boleh intercom dengan kawan. Boleh cakap dengan orang belakang ataupun dengan kawan hampa yang tengah ride. Tanpa perlu pegang phone. Clear? Yang ketiga, hampa boleh buat music sharing. Hampa ride couple macam ni. Hampa dengar lagu Jiwang. Orang belakang boleh dengar benda yang sama dengan menggunakan satu phone saja. Clear? Dan keempat, hampa boleh dengar radio, hampa boleh dengar lagu Era ke, Hot FM ke, tak ada masalah. Dia boleh dengar. Okey. Tapi kalau hampa tak faham fundamental semua ni, hampa tak boleh pun tahu cara macam mana hampa nak pakai empat-empat ni dekat dalam satu device yang kecil, comel, meloteh macam ni. Alright. So hari ni saya akan ajak. Okey, yang pertama adalah benda paling basic, macam mana hampa nak connect phone. Okey? Basic hampa nak connect phone, A50 ke, A50 Plus ke. Ini dia ada 4 button. 1 button, 2 button, 3 button, 4 button. Dan tengah ada 5 button. Okey? Okey, manual kita dah ada dekat dalam ni. Hampa boleh tengok sendiri. Alright? Manual dah ada dekat dalam ni. Hampa boleh tengok sendiri. Button paling penting. Bila saya nak cerita ni, ada 2 button yang sangat-sangat penting dan sangat banyak kita mainkan. Button on off dan juga button intercom Bluetooth. Yang ni. 1 button, 2 button. Paling penting dan paling banyak kita nak gunakan. Kalau hampa nak connect phone, yang pertama, hampa je tekan saja button ni sehingga dalam 5 saat. Sehingga dia ada naik warna biru dan merah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia naik biru merah. Dia ada biru merah. So maksudnya dia dah ready nak pairing dengan hampa punya phone. Dan hampa search lah kat sini. Okay? Search kat sini, dia naik lah. Nampak ni? Dia naik, hampa pairing kat dia. So, hampa dah boleh dengar lagu dan juga hampa boleh angkat phone call. Dapat? Tu yang pertama. Kalau kata hampa tutup balik, ada masalah tak? Tak ada masalah. Dia tutup balik, kalau hampa nak buka balik pun, dia dah ada history kat dalam ni. Tak payah nak connect lagi sekali. Dia dah ada auto connect dah. Lepas buat sekali saja. Yang kedua, ini paling ramai orang tak tahu. Dan dia akan pening. Kalau hampa tak tahu, hampa akan pening. Sebab benda yang kita buat ni memang sangat-sangat mudah digunakan. Mudah cara guna dan senang cara pakai. Okey. Yang pertama, F50 dan F50 Plus. Hampa kena tahu, F50 ada 3 mode. Hampa buka je sini. Okey. Hampa akan ada 3 mode. Yang pertama adalah Bluetooth intercom mode. Untuk F50 ada 3 mode. Bluetooth intercom mode. Ni dia punya gambar. Okey. Yang kedua adalah Bluetooth interconnection. Alright. Ini gambar dia. Yang ketiga adalah music sharing. Ni music sharing. Ini gambar dia. Music sharing. Okey. Untuk F50 Plus, sebab dia boleh connect 6 orang. Yang ini boleh connect 2 orang. Dia ada tambah satu lagi iaitu Bluetooth group intercom mode. Tujuan dia ini untuk connect 6 orang. Maknanya 2 orang dan ke atas. Kalau nak pakai 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, pakai Bluetooth Group Intercom Mode. Yang ini hanya untuk 2 orang saja. 1 orang ke 2 orang. 2 orang saja pakai. Rider and pillion. Ataupun kawan sebelah-sebelah. Itu saja. Dapat? Hak ni cara hang nak pairing 2 rider. Okey, ingat 2 rider. Hang kena masuk Bluetooth Intercom Mode. Okey, masuk Bluetooth Intercom Mode tadi. Macam biasa, macam saya kata, yang ini button on off dan juga button ni sangat main peranan lah. Okey. Waktu ni hang hanya masuk mode saja, menu saja, menu Bluetooth intercom mode, tapi hang tak aktifkan lagi. Macam mana nak aktifkan? Hang tekan button ni 5 second sampai biru dia bling laju. Okey, hang tekan ni. 1 2 3 4 5. Okey. Nampak? Dia bling laju. Bling laju maksudnya dia dah masuk dalam
Bluetooth intercom mode. Dia dah aktifkan Bluetooth intercom mode tadi. Okey, ni pun sama juga. Okey, bila dia dah aktif, dia dah ready to pairing. Nampak? Pairing. Ready to pairing. Hampa tekan mana-mana salah satu. Satu saja, jangan tekan dua. Satu saja untuk dia search. So, ini nanti bila hang tekan je sekali, dia akan search mana device yang tengah dalam mood pairing. So, lah ni dia dah pairing. Halo, halo, halo. Tu dah ada dah tu. Kan? Dengar tu dalam ni. Halo, halo. Dah ada dah. Okey? Katakan hang bercakap, seorang depan seorang belakang. Okey, duduk cakap. Okey, lepas tu hang nak dengar muzik. Hang tak mau cakap dengan orang depan dah. Okey, hang buat macam mana? Hang tekan saja satu. Okey, dia akan masuk ke phone hang. Yang hang pergi ke phone tadi. Hang boleh dengar lagu ke, angkat call ke, apa ke. Kalau kata hang nak bercakap balik, hang tekanlah satu ni. Satu saja. Okey? Kalau hang nak bercakap lagi, hang tekanlah satu lagi. Dapat? Kalau kata yang kat sini pun sama juga. Kalau kata bukan dia saja boleh bercakap, dia pun boleh bercakap juga. Contoh, kalau kata dia nak bercakap dengan hang, ini dalam mood apa ni? Ini dalam mood mood dengar lagu. Okey, hang nak bercakap dengan dia, hang tekan saja. Okey? Dia akan masuk intercom. Dapat? Dia akan intercom kat sini. Katakan kalau kat sini, dia duk bebel, dia marah hang ke apa kan? Gaduh lelaki bini. Dia hang tak mau dengar cakap dia. Okey, hang tekan satu lagi. Dia akan tolak mamat ni keluar. Dan masing-masing akan masuk kepada phone masing-masing dan boleh dengar muzik. Untuk FM radio. FM radio, tenang sajalah. Kat sini sebenarnya kita ada radio tau. Ni radio dia, nampak? FM. Tekan FM ni 3 saat. Nampak ni? FM 3 saat. Sampai dia bunyilah. Nampak? Dia masuk FM on. Dah FM on dah. Macam nak tukar channel? Bulat sini ya. Sekali ya, tolak depan ataupun belakang. Dia akan FM search. FM search dia akan cari radio-radio yang lain. Boleh? Next, saya akan masuk intercom mode yang ramai orang nak tanya dan juga music sharing. Bye-bye.